Kembali lagi hari ni pada 28. Pada 28 hari bulan. Dan kita hari ni nak buka dekat tempat lain. Kita nak buka dekat rumah abang aku. Tak tahulah, ada kemungkinan aku akan buat video, ada kemungkinan aku tak buat video lah. Dan so sekarang kita nak beli ayam sikit. Kita nak buat ayam popcorn. Kita bawa apa nama dia? Bawa buah tangan lah kan. Takkan pergi datang makan saja kan. So kita bawa buah tangan sikit. Tengoklah apa lagi yang kita boleh beli kat sini. So kita sekarang pergi ke TMG Mart. Baju yang sama dengan yang belakang. Baju nyamuk. Dia kata baju nyamuk. So, sekejap. Aiskrim ni sekejap lagi kita beli. Ni aiskrim ni kan cai. Lepas balik. Sekejap lagi kan. Nak balik kan baru kita ambil. So sekarang kita nak pergi tengok ayam dulu. Kalau ayam ni sama dengan dekat IM, best sikit lah. Sebab ayam kat IM bersih. Dia nice lah, dia dah bersih elok kan. So kita tengok, first kali kita tengok ada tak pedal. So ni ayam. Ni isi boleh? Pedal ada pedal? Pedal tak ada? Okay. So dekat sini tak ada pedal. Tak dapat capai apa yang kita nak. So boleh ambil je lah. Buat popcorn. Dia kalau macam dekat IM tu. Dekat IM tu dia ada, seriously dekat IM tu memang ayam dia bersih lah. Ayam dia dah basuh elok, cantik lah. So kalau nak shopping kat sana, kalau korang nak beli ayam, boleh. Jangan risau, ayam sana halal. Ayam Turang Manja halal. Aku dah check ayam Turang Manja, ayam Yombi, ayam Lotus, antara ayam yang halal. So tak ada masalah lah kalau nak beli. Dan sekarang kita nak pergi cari tepung bistari. Bawang putih ni. Tadi sebenarnya plan kita nak pergi dekat Ion. Tapi jam kau-kau. Seriously memang kau-kau jam. Yang kita letak footage kereta dekat sini. So memang jam gila. Jadi kita pindah arah lah. Kita pergi ke Turang Manja. Oh tadi sebab aku janji dengan dia nak bagi aiskrim So dia tengah dalam proses menuntut aiskrim ni. RM4. Okay. Cos sikit apa? Oh, okay. So disebabkan beratur panjang, kita pun pilih untuk bayar sendiri lah. So shopping barang pun dah siap. Kita just beli barang-barang untuk buat ayam popcorn lah. Kita beli barang untuk buat ayam popcorn. Dan jom kita pulang buat ayam popcorn. Kira macam makan ada buah tangan lah kan. Takkan semata-mata nak makan rumah orang kan. Jom kita balik. Alright, sekarang kita masuk ke DIY sebab aku nak cari lampu signal. Aku tak pasti lampu signal ada tidak. Macam tak ada. Tak ada lah pula. Betul ni. Semalam kita tak dapat nak buat video habis disebabkan semalam ada banyak sangat masalah. Bateri aku kong, memang betul-betul kong punya. Bateri tu rosak. Dia walaupun ada warranty lagi, tapi tahulah aku tahu kenapa bateri tu gila kan. Jadi aku dah contact bateriku dan dia dah gantikan bateri sementara. Bateri sementara dekat aku ni. Dan bateri aku tu dia bawa pergi dekat HQ ke, bawa dekat dia punya lab ke benda ke.
Lebih kurang gitulah dia kata. Dia nak check dulu sama ada bateri tu apa masalah dia kan. Sebab bateri tu tempoh warranty masih panjang dan mileage tak cecah lagi. So dua-dua tu masih okey lagi. Tapi bateri tu dah kong, memang tak lepas hidup. Jadi dia dah gantikan bateri sementara ni. Bateri sementara ni boleh hidupkan kereta aku macam biasa. Dan bagus juga bateri ku sebabkan dia ada 24 jam. Kita promote sikit bateri ku. Dia aktif selama 24 jam. Cumanya dia kata kat aku nak check tu sehari je. Dan hari ni dia akan contact aku semula. Tapi hari ni aku tak dapat apa-apa update lagi daripada bateri ku. Mungkin bateri aku tu ada masalah lebih sikit kan. Dia kata kalau tak ada masalah, kalau bateri tu memang betul-betul rosak, dia akan ganti dengan bateri baru lah. Hopefully dia boleh ganti dengan bateri baru. Dan aku masih pakai bateri sementara daripada dia. Dan itulah. Jadi untuk video semalam, dia akan tergantung lah. Aku beli barang, then tak ada berbuka kan. Sebab 2 kali aku kena jumper. Aku nak jumper sekali okey dah. Sampai 2 kali kena jumper, aku pun tak ada nak record video benda semua. So itu saja. So thank you so much kepada semua yang tengok. Kita jumpa dalam next video. Aku nak sambung buka hari ni. Alright, kita sambung lah. Jadi hari ni kita akan buka dekat luar lagi. Anak kata nak pergi buka dekat luar. Katanya kat Lotus. So jom kita pergi Lotus. Dengan bateri sementara ni, hopefully tak ada apa-apa. Dan itulah aku harap bateri ku tolong respon awal sikit. Aku nak bateri aku sendiri. Ni kan bateri sementara kan, tiba-tiba apa jadi kat aku kan. So kita set awal lagi senang kan. Jom kita pergi Lotus. Alright, aku baru perasan aku dapat parcel. Satu ni parcel daripada X1. Yang ni case tahan lasak. Case tahan lasak. Dan satu lagi parcel ni aku tak ingat apa benda. Sekejap lagi aku tengok. Jam weh. Macam nak buka tu dia jam. Kita dah sampai. Dan sebab kita dapat parking betul-betul dekat dengan pintu dia. So kita parking dekat sini. Kita masuk sana. Jadi hari ni kita nak makan apa? Hopefully ada tempat duduk lah. Sebab kita dah tahu kan. Ini pun macam dah penuh dah sini. Hopefully ada tempat duduk. Sekarang pukul 6.45. Makan Anista. Makan sushi. Kita pun dah siap berbuka. Dan sekarang kita ke DIY. Dia minta barang. Tapi tak tahu dia nak apa. Dia terpaksa. Terpaksa membeli. Dia macam paksa diri untuk beli. Kalau tak ada tak apa. Kita boleh balik. Lain kali je. Dia pun tak tahu nak beli apa. Tapi nak beli juga. Tadi dia pergi dekat alat tulis. Sekarang dia pergi dekat mainan. Dia macam tak tahu nak beli apa. Tapi kena beli juga. Yang ni apa? Rasa. Apa ni? Rasa. Buaya. Buaya. Mel lah tengok. Yang ni? Yang ini pula takut dinosaur, takut buaya, takut semua yang ada gigi. Itu apa? Apa tu? Buaya. Buaya. Ni, buaya. Yang ni adik. So, Ular. dah jumpa ke? Lah. Dia kata sebab Ali main pedang. Ali main pedang ni ke? Tembak tu. Cantiknya. Tak ada lain? Dia main tembak. Aaron begini. Ni nanti kata cucuk adik ke apa ke, terkena mata ke? Tengok beli apa? So dia terpaksa beli.
Dia tak tahu nak beli apa. Jadi dia ambil benda tu lah. So jom bayar. Aisyah nak beli ke? Dia pun terasa. Dia pun pening. Nak pilih mana? Kuku. Ya, kuku. Tanya ibu. Tanya ibu. Tanya ibu. Mana yang kecil? Sudah bergaduh pula. Boleh tak Ira? Ira adik. Tak boleh. Adik nak tolak? Adik nak tolak. Alright. Kita pun dah pulang. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Kita jumpa dalam next video. I go.